Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesailah sudah program ziarah Mahathir yang mana pada kali ini telah diadakan di Kampung Nain, Kuala Besut, Besut, Terengganu. Dan Alhamdulillah, kita telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 10 keluarga di Kampung Nain, Kuala Besut ini. Saya mengurusi Kampung Nain telah mengucapkan terima kasih banyak kepada Muslim Malaysia kerana sudi datang ke Kampung Nain ini untuk menagihkan batu air sikit. Kak Nah, ada sakit ke apa ke? Mata Sarap? 2010 dulu tak nampak, 2 tahun. 2 tahun? Jadi ke baki 2 tahun. 2 tahun tak nampak? Tak nampak. Sebab? Kita sakit mata sebab kita tukar jahit ke jadi sakit mata. Nah, betul ada kalau panas tak boleh pergi lah. Dukung dari rumah memang sakit kepala. Lepas tu kita makan-makan obat tu, kita jadi kanser usus pula. Kanser usus ni buat nak pakai ni. Dalam mel sebab tu. Yalah. Sebab perut ni kita buat rawatan dari peher dulu ada orang tolong lah juga bagi kan. Ada yang buat nano dengan darah tu dia tak bekok perlu tidur apa yang nano darah. Dia rasa darah. Ayo pun sakit tu. Ayo kerasuk ke 5 tahun. Jadi kita tak nak tidur mana. Mak pun lain pun ada nyakit dah daripada tak ada nyakit. Suami pun ada juga masalah basi berdarah. Anak Kak Nah sendiri? Ada, tak boleh sebab masalah. Ini duduk rumah, orang bagi duduk lah. Orang bagi duduk. Dan alhamdulillah, orang tahu kita sakit ada lah orang main. Orang main, orang gandul, supik, susu, gula sekali cukup dah. Sebab kita bukan boleh makan sangat pun. Nasi tak boleh makan sehari-hari. Tak boleh makan? Sakit. Lepas tu makan ke? Lepas tu jadi ada orang Kuala Lumpur tu yang gerak panjang tu atas mati. Kita makan 2 sudu je. Ini tak boleh masuk nasi. Makan nasi kari kalau nak makan nasi kari tu memang sakit. Maksudnya sehari tu makan sekali je? Makan sekali minum air banyak air tawar gitu lah. Air lembut tu tak bangun. Dia sakit kepala minum kecil. Dia lembut sini. Duduk atas di kari tu sebab kita tak tahu masa mana kita nak berok, masa mana kita nak kecil. Kita harap banyak semoga Kak Nah diberi banyak kemudahan, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan insya-Allah dan diberi kesihatan seperti sedia kala insya-Allah. Ni tahun ni kau pulih. Alhamdulillah tu. Kita kena makin dekat dengan dia insya-Allah. Semua tu daripada dia belakang dan kita minta pun dengan dia lah. Dan kita usaha insya-Allah Allah permudahkan segala. Saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan sumbangan anda mungkin misi kami di Muslim Malaysia tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60. Al jazal ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk program ziarah Mahathir kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.